Realme ni kan dari dulu lagi diorang suka sangat test market. Contohnya macam kita nampak lah dulu diorang test dengan Dynamic Island diorang sendiri. Lepas tu ada design dengan luxury. Lepas tu ada lagi dengan design yang boleh bertukar warna bila dah terkena air tu. Dan kali ni Realme bawa features AI yang memang sangat menarik lah bagi aku. Sebelum kita nak borak pasal AI lah kan, aku nak bagi tahu dulu spek kamera apa yang Realme 15 Pro ni bawakan. Untuk Realme 15 Pro ni, untuk dia punya main kamera dia 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX896. Dan untuk kamera wide angle dia pun sama juga 50 megapiksel, dan untuk selfie kamera pun sama juga 50 megapiksel. Dan korang tengok sebelah sini, korang nampak tak ada flash atas bawah kan, di antara kamera kat tengah ni. Lepas tu dekat kamera tengah ni pun ada satu lingkaran warna putih. Yang ni adalah yang dipanggil dengan pulse light. Kedua-dua ni adalah dual flashlight. Yang tengah ni adalah pulse light. Dan untuk term bagi ketiga-tiga ni adalah Realme bawakan nama AI Magic Glow. Dan untuk pulse light ni korang boleh setting sendiri tau. Korang nak warna apa, nak animation yang macam mana. Lepas tu korang nak pakai multicolor pun boleh, macam ala-ala RGB macam tu. Ok, lupa pula aku nak cakap. Lagi satu, sebelum korang nak tangkap gambar, korang boleh tukar mode nak yang macam mana, kualiti yang macam mana. Sama ada vibrant ataupun crisp. Dan aku nak share juga pasal hasil gambar waktu aku pergi Melaka sebelum ni, dan memang bagi aku memang sangat menarik. Tapi lagi menarik, kalau Realme 15 Pro ni dia ada dengan kamera periscope telefoto. Dia dah cun dah, dia dah cun. Cumanya dia lagi cun kalau letak kamera periscope telefoto. Tapi aku perasan satu benda lah. Bila aku guna Realme 15 Pro ni untuk tangkap gambar waktu malam ataupun situasi yang low light, color profile yang aku dapat tu kadang-kadang terlalu hangat ataupun too warm. Aku tahu yang Realme guna color profile macam tu untuk terangkan ataupun enhance subjek dalam gambar ketika low light. But sometimes warna tu dia macam overwhelming ataupun terlalu agresif hingga membuatkan hasil gambar yang aku dapat tu macam tak natural langsung. Dan korang boleh lihat perbandingan hasil gambar yang aku dapat antara Vivo V60 dan juga Realme 15 Pro ni dan faham apa yang aku cuba sampaikan. Ada dendat prestasi video dia, aku tak komen banyak as long as korang dapat shoot video 4K 60fps. Lepas tu hasil kualiti video pun aku dapat not bad juga, kira menarik, and dia ada decent stabilization untuk harga dia. Kan tadi aku ada mention pasal AI Edit Genie kan. So AI Edit Genie ni dia memang menarik lah. Korang boleh bagi arahan pada AI, contohnya dalam bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan juga bahasa Melayu. Tapi mungkin dalam masa akan datang akan ada lagi bahasa-bahasa lain juga. Cumanya apa yang aku nak tekankan sekarang ni, dia boleh buatkan gambar korang tu memang nampak unik. Bila korang masuk ke galeri, korang pilih je mana-mana gambar, korang boleh tekan AI Edit Genie. So dekat situ korang boleh bagi arahan pada AI sama ada dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk voice. Contohlah dengan gambar tu korang boleh tambah kucing, burung, lepas tu dengan subjek tu ataupun orang tu pakai spek mata. Tapi ciri AI Edit Genie ni kadang-kadang hasil gambar yang dia bagi tu aku nak cakap macam bengong sikit. Maksud aku adalah hasil gambar yang kita dapat tu tak sama ataupun salah seperti mana yang kita arahkan ataupun prompt dekat AI yang ada dekat Realme 15 Pro ni. Tapi bagi aku benda tu memang dah boleh dijangkakan. Namun korang jangan risau sebab defect ataupun flaw tu dia memang jarang sangat berlaku. Basically aku boleh cakap 8/10, 7/10 percubaan yang kami buat dekat AI Edit Genie ni mostlynya adalah jadi. Tapi aku ada mention tadi, lepas je AI Edit Genie ada satu lagi AI Inspiration. AI Inspiration tu dia macam lebih kurang je penggunaan dia macam dekat AI Edit Genie. Cumanya AI Inspiration ni dia just bagi menampakkan gambar korang yang nampak sangat vanilla tu jadi lebih menarik. Korang buka dekat galeri ada satu logo tu macam bentuk mentol lampu. Dekat situ bila korang tekan je AI tu dia akan nampakkan gambar tu lagi lawa. Untuk performa pula, aku suka. Realme 15 Pro ni dikuasakan dengan chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM LPDDR4X dan juga storan UFS 3.1. Yang ini memang lagi better daripada Vivo V60 yang pakai storan UFS 2.2 tu. Disebabkan spesifikasi dia tu yang menarik, aku boleh cakap Realme 15 Pro ni salah satu peranti yang sesuai untuk korang pertimbangkan sekiranya korang all-rounder user. Sebab peranti ni memang sesuai untuk social media, video streaming, mobile gaming, entertainment and etc. And of course, salah satu aspek yang aku suka
dekat Realme 15 Pro ni adalah UI yang digunakan, iaitu Realme UI. Kalau korang tengok video aku sebelum ni, aku memang suka sebab Realme UI ni dia ada banyak features, customization, convenient betul untuk user yang pertama kali guna phone Realme beralih daripada phone Android brand yang lain. Tapi ada satu benda yang korang kena ingat, phone ni dia bukan fokus performer, dia untuk all-rounder user. Kalau korang cari peranti yang memang fokus performer, baik kau ambil Infinix GT30 Pro, Poco X7, F7 ataupun peranti yang lain. Namun buat mobile gamers kat luar sana, korang sebenarnya tak perlu risau sebab Realme ada sertakan sekali gaming features macam AI Gaming Coach dan juga GT Boost in case korang nak lenjan mobile games yang lebih dibanding. Untuk bateri phone ni dimuatkan pula dengan bateri berkapasiti 7000 mAh. Lepas tu support fast charging 80 watt. Dan berdasarkan pengalaman aku, untuk bateri dia memang susah segila nak habis sebab waktu aku pergi Melaka tu memang banyak tempat aku explore dan sepanjang penggunaan tu boleh tahan dalam, contoh aku pergi dalam siang hari kan, waktu tu dalam lingkungan 80% dan bila dah masuk waktu malam, bateri masih lagi banyak dengan 40%. Kalau korang nak tahu, aku sebenarnya agak skeptikal sikit tau akan design yang Realme bawakan dekat model 15 Pro ni. Sebab of course, binaan dia memang nampak sleek, mewah, curve design. Tapi rekaan kamera bump dia tau, aku rasa macam downgrade tau kalau dibandingkan dengan siri-siri sebelum ni. Serius weh, bila kita bandingkan dengan siri Realme 11 sampai Realme 14, rekaan kamera bump bulat tu bagi aku dah memang cantik, nampak elegan, premium, eksklusif dan unik. Tetapi rekaan yang ada dekat kamera bump Realme 15 Pro ni, aku rasa macam terlalu awam sampai hilang identiti Realme tu sendiri. Aku harap Realme boleh letak tepilah rekaan yang awam macam ni dan kembali semula kepada rekaan macam yang korang gunakan dekat Realme 11 sampailah Realme 14 series. Tak ada dah outro kat aku. Outro kat dia. Baiklah guys, kita dah sampai penghujung video Wiser pada kali ini di mana aku Firdaus dan juga Baby Oi, saya Amir Irfan, yang telah pun memberi pendapat jujur kami berdua berkenaan dengan Realme 15 Pro. Sekiranya korang kat luar sana ada bajet 1000 lebih ke 2000 dan mencari sebuah peranti yang all-rounder, dia balance dalam setiap aspek, korang tak terlalu fokus dalam certain spec, Realme 15 Pro ni bagi pendapat aku bukanlah patut korang beli, tapi berbaloi untuk korang pertimbangkan setelah apa yang kami ceritakan kepada korang kat luar sana berkenaan dengan pengalaman kami. Alright guys, kalau korang rasa video ni menarik, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Tapi ada sebarang perasaan daripada kami, namun pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Itu saja daripada aku Firdaus dan juga Baby Oi. Saya Amir Irfan dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye.